Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najla selaku pengarah program bagi program Bengkel Kerjaya Persediaan Masa Hadapan. Dan saya Nur Nabila Hafizah selaku Timbalan Pengarah Program. Adakah anda sudah bersedia untuk melangkah ke dunia kerjaya dengan penuh yakin? Kelab Taha akan mengadakan Bengkel Kerjaya Persediaan Masa Hadapan di mana bengkel tersebut akan berlangsung pada 25 Mei. Di mana tu? Di Auditorium Universiti Sultan Azlan Shah. Dalam bengkel ini, anda akan mempelajari cara menghasilkan resume yang menarik, mempelajari juga cara susunan fail temuduga dan tips temuduga serta mengetahui etika pemakaian betul semasa temuduga. Bukan itu saja, anda juga akan dapat banyak rahsia dan strategi untuk memudahkan diri anda di hadapan panel temuduga. Dengan yuran RM50, anda akan mendapat CJ penyertaan, sarapan, makan tengah hari dan minum petang secara buffet serta cenderamata eksklusif. Jemput semua mahasiswa untuk menyertai khususnya yang berada di negeri Perak juga di UISA sendiri. Bagi sesiapa yang belum mendaftar, boleh scan QR atau menghubungi nombor yang tertera di poster ini. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh terus ke Facebook, Instagram, TikTok Kelab Taha. Jadi, jumpa anda pada 25 Mei ini.